Puan Ida Ramli, Waalaikumsalam. Tuan belajar ya, insyaAllah boleh. Okay, muka surat 15 semua pagi ni. Okay, sedia. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. Berhenti guys dulu. Ambil balik kha. خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Okey, baik, semua ayat yang ke 94. Kesemua hukum ni ada berapa? Okey, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, izhar halqi, idgham ma'al gunah, idgham bila gunah dan iqlab. Puan Rahman Aidil total ada 6, Puan Jatun Nasir ada 5, Puan Adid Aidil 6, Macam ini Ibrahim 3, Puan Anak 6. Oh, setakat ni ada 3 jawapan Puan Nini 6, Puan Mazana Syahri 6, Puan Jamilah Jaafar 6, Kak Mah 6. Majoriti 6 Okey, cuba tengok balik mana yang terlebih tu kurang tu. Okey. Umi Ulumuddin, Waalaikumsalam. Apakah hukum-hukum dia semua? 6 ke 5 ke tu? Pahawa Karim, Waalaikumsalam. Puan Jamilah Jaafar, Waalaikumsalam. Okey. Yang pertama sekali hukum yang pertama sekali ada alif lam syamsiyah ad-daru. Ni perkataan dia ad-daru, alif lam syamsiyah ALS. Perkataan yang kedua al-akhiratu. Tu. Okey, perkataan yang kedua al-akhiratu, alif lam qamariyah ALQ. Yang ketiga lafzul jalalah. Okey, alif lam syamsiyah ALS. Yang keempat ada tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunah, singkatan IMG. Yang kelima ada perkataan an-nasi, alif lam syamsiyah ALS. Dan yang keenam perkataan al-mauta, alif lam qamariyah ALQ. Okey, semua sekali ada 6. Puan Jatun Nasir 6 sebenar, salah hitung. Okey, tak apa. Ada masa lagi tu tadi untuk hitung semula. Kak Mah, Waalaikumsalam. Puan Normal Razali, Waalaikumsalam. Okey. Seterusnya kita sambung ayat 95. Tarik nafas. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Okey, ayat ke-95. Walaupun pendek tapi banyak juga hukum Ada berapa semua hukum? Ayat 95. Pak Adid Aidil 5. Okey. Macam ini Ibrahim 5. Oh, yang silap tu yang ayat sebelum dia tadi Okey, alhamdulillah semua jawab 5 Puan Rahman Aidil 5, Puan Jamilah Jaafar 5, Puan K Ida 5, Puan Ana 5, Puan Radha Ayun 5, Puan Mazlan Syahari 5, Kak Mah 5, Puan Alijah Pagi 5, Kak Jam 5, Puan Jamilah Bil 5. Betul So tak ada dua jawapan kat sini. Okey, kita tengok. Yang pertama, nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah IMG.
Yang kedua ada tanwin bertemu ba. Okey, iqlab. IQ. Yang ketiga ada lafzul jalalah. Alif lam syamsiyah. ALS. Yang keempat tanwin bertemu ba lagi sekali. Okey, iqlab. IQ. Dan yang kelima perkataan dia az-zalimin. Itu perkataan dia. Alif lam syamsiyah ALS. Okey, seterusnya ayat yang ke-96. Okey, sedia. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Tarik nafas panjang-panjang. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ. Berhenti kat situ. Kemudian ambil balik. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Okey, baik, semua ayat yang ke-96. Total hukum ada berapa ni? Banyak juga. Okey. Ada Kak Pah 8, Pak Adida Aidil 8, Pak Ana 8, Puan Kek Ida 8. Okey. Puan Jatuh Nasir pun 8 macam ni. 8, Puan Jamila Jaafar 8, Puan Ramala Aidil 8, Puan Radhi Ain 8, Puan Kakumi 9 Okey, ada lebih satu. Puan Jamila Bil 8. Puan Syamil Ayah, waalaikumsalam, lambat sampai. Okey, baik. Pak Orchid, waalaikumsalam. Okey. Baik. So, majoritinya kata 8 banyak juga 8. Okey, kita tengok sama-sama mana yang pertama sekali. Perkataan an-nasi ni yang pertama perkataan an-nasi alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua tanwin bertemu waw. Okey, kat sini idgham ma'al gunnah IMG. Yang ketiga perkataan allazina alif lam syamsiyah ALS. Yang keempat tiwa tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah IMG. Yang kelima perkataan al-azabi alif lam qamariyah ALQ. Yang keenam nun mati bertemu ya. Okey, yang keenam nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah IMG. Wallahu, Allahu lafzul jalalah ALS. Ni yang ketujuh Allahu hukum yang ketujuh. Lafzul jalalah ALS. Dan yang ke-8 ada tanwin bertemu ba. Okey, tanwin bertemu ba ni hukum yang ke-8 iqlab IQ. Okey, dapat semua 8. Okey. So siapa yang kira 9 tu mungkin dia kira alfa ni alif lam qamariyah. Okey, ingat untuk alif lam qamariyah dia tak boleh pakai hamzah ada kepala ni. Hamzah qata' nama dia. Okey, tak boleh. Dia mesti kena hamzah kepala sad ni. Okey. Hamzah wasal ni. Boleh semua? Tu nampak kan beza dia. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya ayat yang ke-97 Tarik nafas. قل من كان
عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. Berhenti kat dulu. Ambil balik fa'innahu. Tarik nafas lagi panjang. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. Berarti kat situ kita ambil balik مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Okey, semua ayat yang ke 97. Okey, ada total hukum berapa? Dan apakah hukum-hukumnya? Puan Adida ID 5, Kak Pa 8. Oh, banyak Puan Normal ID 5, macam ni Ibrahim 4. Oh, ni banyak jawapan ni. Ayat yang ke 97 ni. Tapi majoriti jawab 5 Okey, cuba sempat lagi masa nak kira-kira balik. Puan Jamilah Jaafar 5, Puan Ana 5, Kak Mah 5, Puan Radha Ayun 5, Puan Jatun 5, Puan Kakumi 5, Puan Nini 5, Puan Mazna Syari 5, Puan Isa Ali 5, Puan K Ida 5, Puan Jamilah B 5, Puan Mimi 5, Puan Ida Ramli 5, Puan Alija 5, Encik NS 5, Puan Kamsiah 5. Okey. Hukum apa tu semua 5? Kita tengok. Okey. Yang pertama sekali ada tanwin bertemu lam. Okey, ni yang pertama sekali. Idgham bila gunnah IBG. Kemudian ada lafzul jalalah ALS. Okey, itu yang kedua Yang ketiga tanwin bertemu lam lagi. Yang ketiga tanwin bertemu lam idgham bila gunnah IBG. Yang keempat dawwa tanwin bertemu waw idgham ma'al gunnah IMG. Yang kelima perkataan lil mu'minina alif lam qamariyah. Okey, lil mu'minina ALQ. Okey, 5 saja betul. Okey, kita sambung ayat yang ke-98. Tarik nafas. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Berarti kat situ kita ambil balik wa Jibril lah. Wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Okey, semua ayat yang ke-98 ada berapa hukum ni? Banyak juga ayat pendek. Okey, ayat pendek tapi ada banyak hukum. Pandaman Aidil 5 Penjatuhan Nasir 5. Puan Ana 5. Puan Keida 5. Puan Mimi 5, Puan Mazna Syari 5, Puan Radha Ayun 5, Puan Adida Aidil 5. Okey, alhamdulillah semua jawab 5 Tak ada dua jawapan kat sini. Kita tengok sama-sama. Yang pertama sekali ada tanwin bertemu lam idgham bila gunnah IBG. Lepas tu ada lafzul jalalah. Okey, alif lam syamsiyah ALS. Ni hukum yang kedua Lagi yang ketiga sama, lafzul jalalah ALS. Yang keempat tanwin bertemu lam lagi idgham bila gunnah IBG. Yang
kelima perkataan lil kafirina. Yang atas tadi lil mu'minin. Yang ni lil kafirina alif lam qamariyah ALQ. Okey. Seterusnya kita sambung ayat 99. Tarik nafas. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Okey, ayat yang ke-99. Ada berapa hukum ni semua? Apa hukum-hukum dia? Sekejap. Ada dua Okey. Dua. Puan Umar Aidil dua. Puan Adida Aidil dua. Puan Jamilah Jaafar dua. Puan Jantun Nasir dua. Puan Anna dua. Okey. Ayat yang ni pun semua komen satu jawapan je. Kita tengok yang pertama sekali. Tanwin bertemu ba. Okey, iqlab IQ. Kemudian yang kedua dia perkataan al-fasiquna alif lam qamariyah ALQ. Okey, ayat yang seterusnya ayat yang ke-100. Tarik nafas. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Okey, baik semua. Yang ayat yang ke-100 ada berapa hukum ni? Pak Alijah 3, Pak Kakumi 2. Okey, Pak Adid Aidil 3, Pak Nomala 3. Macam ini 3. Kak Mah 3, Pak Kek Ida 2. So setakat ni kalau kita tengok ada 2 jawapan. Tapi majoriti kata 3. Sempat lagi terlebih ke terkurang ke, cuba tengok balik. 2 IMG 1 IZH Pak Nomala. Okey. Ayat yang ke-100. Tengok yang pertama tanwin bertemu nun. Okey, tu hukum yang pertama, idgham ma'al gunnah IMG. Okey, kemudian yang kedua ada tanwin bertemu mim, pun sama, idgham ma'al gunnah IMG. Dan yang ketiga nun mati bertemu ha, nun mati bertemu ha izhar halqi IZH. So siapa yang jawab dua tu mungkin terlepas pandang dekat sini. Betul ke? Okey. Baik, seterusnya ayat yang terakhir semua 101. Tarik nafas dalam-dalam. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Berhenti kat situ. Kita ambil sebelum musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Berhenti kat situ. Okey, seterusnya kita ambil balik. Utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Okey, baik, sebab ayat 101 banyak hukum kat sini. Ada berapa hukum semua sekali? Ayat yang ke-101. Pak Adi dah Aidil 8 Pak Nomala 8. Makcik Aini 8. Pak Syamil Ayah 8. Pak Ana 8. Okey, alhamdulillah semua jawab satu jawapan je. Laju juga kira
Okey, kita tengok yang pertama sekali. Yang pertama, tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah IMG. Yang kedua, nun mati bertemu ain izhar halqi IZH. Yang ketiga, lafzul jalalah ALS. Yang keempat, qul tanwin bertemu lam idgham bila gunnah IBG. Tanwin bertemu mim, ni hukum yang kelima Hukum yang kelima, tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah IMG. Hukum yang keenam, allazina, perkataan allazina alif lam syamsiyah ALS. Perkataan yang ketujuh, hukum yang ketujuh, perkataan al-kitabah alif lam qamariyah singkatan ALQ. Okey, yang ke-8, lafzul jalalah Allahi lafzul jalalah ALS. Okey, lagi ada? Tak ada. Sama sekali. 3 IMG. Berapa IMG tadi semua? 2 IMG, 1 IBG Alhamdulillah, selesai semua live kita pagi ni. Apa-apa, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sedia live dengan saya sama-sama pagi ni dekat TikTok. InsyaAllah kita jumpa lagi sesi malam nanti, bacaan suratul sajadah dan suratul mulk. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka